Kepada anda yang masih tercari-cari lokasi makanan tradisional di ibu kota Kuala Lumpur ini, saya nak bawa anda dalam segmen Roadshow Makan di restoran Warung Warisan Asli yang terletak di Kelang untuk mencuba makanan yang ada di sini. Dan dia kata, kat sini ada asam pedas yang sedap. Betul ke sedap? Nak tahu? Jom ikut saya. Konsep Warung Warisan Asli berkonsepkan makanan tradisional asli sebab kita menghidangkan makanan ala kampung. Operasi restoran bermula dari jam 12 tengah hari sehingga 12 malam. Menu istimewa Warung Warisan Asli, asam pedas dan specialnya asam pedas kita ni Warung Warisan Asli. Resepi istimewa turun-temurun daripada sebelah ibu mertua saya. Waktu untuk saya makan di restoran ini. Untuk menu pertama, saya nak rasa lempeng kelapa dengan sambal tumis yang disediakan di sini. Memang terbaik lempeng kelapa yang sini. Rasa lempeng ni cukup lemak dengan menggunakan kelapa asli. Tambah lagi dengan keenakan sambal tumis yang sangat-sangat pedas. Penggemar lempeng kelapa dan sambal tumis ada patut cuba menu yang ada di sini. Dan seterusnya saya nak cuba makanan yang menjadi bualan ramai yang datang ke restoran ini, iaitu asam pedas. Dan di depan saya ini adalah asam pedas kari. Dan dia kata ia adalah resepi turun-temurun ibu mertua kepada pemilik restoran ini. Memang sedap menu asam pedas yang ada di sini. Gabungan kuah dia yang sangat-sangat pekat dan juga rasa dia sangat-sangat pedas. Kepada penggemar asam pedas, anda patut cuba menu asam pedas yang ada di sini. Rugi kalau anda tidak mencuba. Dan seterusnya, saya cuba menu terakhir yang popular di sini, iaitu ayam masak lemak. Di sini menggunakan ayam kampung. Itu saya berkongsikan untuk anda dalam segmen Roadshow Makan. Sehingga kita berjumpa lagi untuk lokasi seterusnya di mana pula saya nak makan. Anda kena tunggu untuk episod seterusnya dalam segmen Roy Cari Makan.